Emas atau silver, mana lebih baik untuk simpan? Ramai yang tanya saya soalan ni bila nampak silver ni naik laju. Emas pula nampak slow kan? Harga boleh naik turun, tapi matlamat simpanan tak boleh nak keliru. Save tengok sampai habis. Jawapan jujur saya dan neutral. Emas ni simpanan nilai, wealth protection. Emas ni aset simpanan nilai. Fungsi utama dia bukan nak kejar naik laju, tidak, tapi jaga kuasa beli dalam jangka masa panjang. Fakta ringkas ni tahu, dalam 1 tahun, emas naik sekitar 50% ke atas. Dalam 5 tahun, lebih 130%. Dalam 20 tahun, lebih 800%. Emas ni sesuai untuk dana kecemasan, simpanan jangka masa panjang. Persaraan lindung nilai inflasi dan kejatuhan ringgit. Silver pula, aset volatile. Naik laju, turun melaju. Silver memang boleh naik tinggi dalam masa singkat. Volatility dia jauh lebih kuat berbanding emas. Contoh kan, 1 tahun silver boleh naik 100% lebih, tapi dalam masa sama dia juga boleh jatuh besar. Silver ni lebih sesuai untuk yang dah ada asas simpanan yang faham risiko turun naik, yang nak tambah pendedahan aset alternatif. Jadi patut pilih yang mana sebenarnya? Kalau baru nak bina simpanan, emas lah dulu. Kalau dah ada simpanan emas yang kukuh, barulah kita pertimbangkan silver sebagai tambahan. Kesilapan biasa terus lompat ke silver sebab nampak naik laju, padahal simpanan asas pun belum kukuh. Jadi, kesimpulan mudah, emas bina asas kekayaan, silver tambah variasi selepas asas simpanan kita kuat. Saya sendiri fokus emas dulu tau. Sebab tu matlamat saya bukan nak kejar cepat kaya, tidak, tapi pastikan kekayaan tahan lama. Ini contoh silver grade emas saya. Jadi, jom saya bantu anda buka akaun emas ataupun silver secara percuma dan mulakan tabungan emas atau perak serendah RM100 melalui akaun Public Gold. Untuk bermula, rujuk pin video saya tentang 4 langkah daftar akaun Public Gold. Saya sendiri akan bimbing cara yang terbaik untuk anda simpan emas ataupun perak. Jom kumpul emas dan perak.